kau ada bekas parut, keloid, bekas aksiden ke, macam saya ni kena... Parut ni boleh jadi keloid ataupun hypertrophic scar. Tapi keloid ni lebih kepada genetik. Kalau hypertrophic scar ni, dia lebih kepada wound healing yang tak berapa normal lah. Contoh, mungkin tak jaga hygiene betul, ubat tak pakai betul, antiseptik tak pakai. Ada infection pada wound ataupun luka pun boleh menyebabkan hypertrophic scar. Dia sebenarnya complicated, tapi doktor pakar kulit faham lah. Kadang-kadang aku sendiri pun tak faham antara keloid dengan hypertrophic. Cuma ni, hypertrophic ni dia makin besar. Dia lagi besar daripada sel luka asal. Tapi kalau keloid, dia besar tu je. Tapi kalau keloid, dia lebih gatal, lebih sakit. So ada yang tag aku, boleh pakai tak benda ni? Ni benda apa ni? Aku baca bla 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 lah. Yang tu adalah silikon. Silikon memang ada kajian lah Memang ada kajian. Dapat kurangkan parut keloid ke ataupun hypertrophic scar. Dia bukan hilang 100% lah. Dia cuma kurangkan dari segi thickness, size, gatal dan sakit saja. Kalau nak hilang 100% ni, adalah medical punya, cucuk steroid, letak apa ni, cucuk benda bagi sejuk kan. Benda sejuk tu kita panggil cryoterapi. Cryoterapi tu cucuk something kita panggil nitrogen. Yang mana nitrogen tu sifat sejuk. Dia akan matikan dan bekukan sel-sel yang ada pada keloid ataupun hypertrophic scar. Dan dia memang akan hilang. Lagi better daripada pakai silicone patch ataupun gel. Dia macam ni. Yang ni sebenarnya gas tau. Gas sejuk ataupun liquid nitrogen tak salah aku. Dia macam ni. Nitrogen liquid akan masuk kepada sel-sel keloid ataupun hypertrophic. Nitrogen tu akan froze ataupun dia akan freezekan sel-sel yang berlebihan. Lama-lama dia mati lah. Yang ni guna PDL laser. Nampak tak perubahan? Yang sangat-sangat ketara. PDL tu stand for pulse dye laser. Yang ni dia akan matikan salur darah yang membuatkan keloid ataupun hypertrophic scar tu hidup. So bila sel darah merah tu mati, salur darah tu mati, keloid sel akan mati sekali. Sebab tu lah result dia nampak lebih better sebenarnya. Tapi itulah berduit. Tapi silikon gel pun okey juga. Kau bolehlah pakai. Cumanya jangan harap hilang 100%. Still akan nampak tapi lebih better lah.